Yang ni elektrik ke Kak? Bukan elektrik kan Kak Vishal? Ni bukan elektrik kan? Petrol. Wayo. Ya, ni jenis apa dah? Yang ni bukan air. Ini X1. X1. Wih, X1 makin lama makin cun lah. Jadi sikit yang risau black test. Kak Vishal pun sebenarnya takut nak sentuh ni sebab dia macam masuk spaceship. Ya. Ya sebab dia the whole thing macam apa ni kan. Apa kaca. So Kak Vishal ni first time you own a car like this lah. Luxury car. First time ever, tak pernah. Wow. Lepas tu Kak Vishal, Apa background Kak Vishal sebelum ni? Kak Vishal sebelum ni kerja tax 26 tahun. So mindset tu selama ni macam orang yang ada fixed income kan, yang boleh beli kereta macam ni. So tak pernah terfikir MLF boleh. And kita selalu tengok kafan tak pernah fikir boleh ke kan. Tapi alhamdulillah kerja part time 2 tahun dekat BE. Lepas tu full time bulan Mac 2024 dah unlock kafan, Disember terus dapat keluar. Disember ni baru sangat ni, Disember last month. 22 Disember hari tu. Ya Allah, rasa macam betul ke ni kan? Rasa macam memang dream come true. Dream come true. So rasa ya Allah, boleh dengan payslip BE. Boleh. Memang real lah, kafan is real. Nak tahu real tak real kan, Kak Vishal ni, Kak Vishal dah tahu dah macam mana nak function ni semua. Yang ni anak yang banyak tolong. Kak Vishal punya lah, dia ada sekali semalam baru nak test, dia macam auto parking tau. Lepas tu Nazmi, sebab dia macam ada nampak petak-petak. Ni apa ni? Oh, ni boleh auto parking. Okey, cuba kita try. Kita try, kita lepas tangan dia menunggu sendiri. Kita yang risau. Macam betul ke ni? Takut. Tak pernah kan naik orang kata yang high tech macam ni. Selama ni kita tengok dalam filem kan, auto parking kan. Memang boleh. So memang betul Kafan is real. Kafan is real, dreams do come true kan. Yo, okay. Thank you Kak Vishal. Thank you. I tengok kereta kat belakang sekejap. Check it out man. Dreams come true. Wow. Dia macam ni lah Kak Rocky. Oh, ni nak tutup ke? Dia ada sensor kat bawah tu. Ni downline Kak Vishal. Ini upline Kak Vishal. Dahsyat lah. Kak Rocky, how you feel lah your upline dapat kereta macam ni? Your downline dapat kereta macam ni Upline mana tak happy kalau downline dapat kereta. Sebab hari tu Kak Rocky nampak juga ada orang kata alah dapat kereta ni gimmick je. Kan? Tapi sebenarnya bukan gimmick. Sebab kita nak keluarkan kereta ni dekat BE International, dia ada rules regulation dia juga. Betul. Income kita kena cukup, baru kita boleh average income 6 months kena cukup, baru kita boleh keluarkan kereta. Yes. And then nak dapat income tu sebenarnya kita cuma follow sistem je. Follow sistem kan? Follow sistem, kita kena tindakan kena rajin, kita kena buat lah. Kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak dapat keluarkan kereta. Baik. Orang yang kata gimmick tu sebab dia tak faham sistem. Dia tak berada dalam BE International. Yes. It's real sebab tadi tanya Kak Vishal pun. Dia macam pelik kereta gerak sendiri pasal auto parking. Dia kata aku tak pernah bawa kereta macam gini. Memang banyak lagi feature kita tak tahu, tak sure kan. Explore. Congrats Kak Rocky. Terima kasih. Menghasilkan seorang leader yang dapat kereta BM satu. One more coming up. Oh iya ke? One more coming up. Stay tune. Real, One more coming up. One more BMW X1 coming up. Okay. Thank you Kak Rocky. Alright. Okay. So Kafan is real, just work for it, and BE International is real. That's all. Alright, cantik. Thank you.